Kenangan yang lalu ku tinggalkan, berteman rindu tersisa di hati. Walaupun engkau masih ku sayang, namun ku telah merelakan. Engkaulah negeri di hatiku, menerangi malamku kala ku kesepian. Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Ui, lawa lagi. Ngam, pes nampak. Memang ngam aku lah ni baju. Jiwang karat. Oh, ni t-shirt pun berkilat hitam berkilat. Macam Jiwang karat. Berapa ringgit je? Ini. Ha, Berapa tadi kau cakap? 60. 60 60. Ada senayan nama artis tu. Ada Ha. senarai nama artis. Ngam. Lagu-lagu baru. Lagu baru. Tapi ada Lagu brother baru. tu nak datang. Kau dengar lagu dia. Tengok lagi, pasang-pasang lagu dia. Tengok ah. Ni dia nak datang. Ha. Lagu dia. Kau dengar Ini lagu Jiwang Karat. Lagu Jiwang Karat. Tengok melodi. Deruan ombak menghempas pantai, Macam pernah dengar tak? Macam pernah dengar tak? Tak pasal tadi. Cuba dengar betul. Tak pasal ni. Tarian badai tengah lautan, kenangan yang lalu ku tinggalkan. Tak pasal macam mana dengar lagu ni. Sisa di hati, Kau lupa masih ku sayang, Tengok. ku telah merelakan. Lagu ni aku main bass lah. Aduh, sial lagu. Lama lagu ni. Oh, ni lagu siapa? Inilah di Zamir Azizi. Mana dia? Kejap lagi datang on the way lah tu. Oh, Kau main bass ni. aku perasan ni. Lagu ni lama aku simpan. Ya. Hujung tahun Kau yang main lagu ni. Payment pun dah bayar. Betul dia. Lagi kau Aku lupa. dia punya bunga dia. Ke aku belum bayar. Dah bayar belum? Dah kira lah. Nanti kira lah. Mana si, siapa nama dia? Di Zamir. Dah mana kami? Tak apa lagi? Tadi kat on the way. Datang kat luar lagi. Iyalah. Mana-mana datang kat luar. Ni juga lagi? Lah, dia tahu cakap dah. La ilaha illallah. Salam. Dia- lawak. Yo, Captain America. Hebat kat luar. Sini. Ni Zamir. Oh, lawak. Jiwang betul lagu kau. Aduh, inilah orang cerita macam tu. Saya rasa macam inilah. Nanti kita sembanglah cerita dia. Kau tak tahu lagu ni best apa yang main Mana ni? saya tahu. Alah. Itu pun tak cerita. Oh ya. Tapi masa tu tak ada vokal lagi kan lagu tu. Lagu tu sebenarnya lagu tu macam mana lagu simpan kan? Vokal guide. Lagu siapa je ni? Lagu Nizam. Nizam mana? Nizam Masjid. Oh, Nizam member kita. Lagu mantra. Alamak. Nizam boleh buat lagu juga Nizam tak sangka apa tajuk dia? Okey, cerita dia sebenarnya lagu ni Izam saya tak pasti mana satu lagu dia, tapi ada 4 lagu sebelum tu. Okey. Proposi bagi saya 4 lagu. Ha. Tapi antara 4 lagu tu saya rasa macam lagu ni macam kenalah dengan saya, dengan lirik dia yang berkisah mengenai yang Nizam ni sebenarnya berkisah pada kisah hidup dia sebenarnya. Okey. Kalau boleh saya nyatakan sini sebab terus tunang sebenarnya. Oh, Nizam tu senang. Itu Keras lagi. dan lirik lagu tu pula ada kena dengan saya sebab saya pernah kehilangan isteri 2018. Saya rasa jadi macam ada kaitan lirik tu dengan saya. Jadi saya berminat pula dengar. Bila dengar dia rasa macam kenalah dengan jiwa saya. Kisah dia kisah macam mana? Dengan sikit je tadi. Dia kehilangan lah. Dia macam kita bersama, lepas tu berpisah secara macam pisah terus tak jumpa lah. betul. Macam Lagu Saya- isteri dia meninggal. saya meninggal. Oh ya, Saya Syawak meninggal. Meninggal terus.
Itulah dia hilang tu. Tahun bila Isra meninggal? 2018. Memang kena lah kalau nyanyi jiwa ni. Tapi saya delay juga agak lama juga sebenarnya lagu ni. Proposi pun tahulah sebenarnya. Delay rasa sebulan lebih kot. Saya ada beberapa masalah agak sebelum tu. Oh, tinggal mana? Kajang. Oh, tak jauh sangat. Kajang, insyaAllah. Kajang. Dulu ada band ke apa? Nyanyi solo ke apa? Saya band-band, orang kata band-band kat Kajang tadi lah. Tak ada lah sampai. Oh, tak ada lah tubuh band apa tak ada lah. Tak ada. Mana dapat berita Jiwang Karat? Okey, pasal Jiwang Karat ni sebenarnya saya rajin dah tengok konten Abang Ajak dengan Bozi lah dalam YouTube kan. Betul kan? Lepas tu saya pandang macam ada satu video yang nak mencari bakat baru. Masa tu bukan Jiwang Karat lah masa tu nama dia. Masa nama dia kita pakai Jiwang Karat. Jiwang Karat. Memang nama tu kan? Selepas apa Rock Never Die lah. Tengok konten Abang Ajak dengan ya. masa tu. Konten. Yang kita silap cakap tu, Jiwang Karat kita cakap Rock Never Die tu. Yes. Yang tu. Jadi saya tengok, ini macam best ni kan. Kali 20 Never Die tu pun best. Ini rasa macam Jiwang Karat ni rasa macam saya dengar tu macam 20 lagu baru, 20 orang penyanyi. Itu lebih menarik minat saya sebab mencukir bakat baru. Ibarat macam masuk AF lah Bang Ajak. Tapi tadi lagu dia baru dengar Jiwang betul. Lagu dan lain pun Jiwang Lagu memang Jiwang bebe. 90-an tu yang tak rugi lah kalau orang beli 24 lagu. Betul. Poji jual. Ni baju. Betul. Poji jual murah 35 ringgit je. Pendrive. Baju 60. Tak pendrive tu. Pendrive 35. Ini kalau ikut saya ni saya jual sebenarnya RM20. Jual 25. Tapi kita bincang balik kawan-kawan. Dalam tu lagu 24 lagu. Kalau 24 lagu RM25, satu lagu RM1 lebih ke? Tak, 75 sen. Jadi kita kalau 25. Kawan-kawan support kan. Kawan-kawan support 35 ada 25 lagu. Satu unik unik Pak. Dapatkanlah untuk brother Nizam kawan fan dia. Nizam memegang boleh-boleh. Nizam mesti ada member kan? Ada insya-Allah. Daripada Nizam. Drive ni 35. Ya 35 Semua yang terlibat. Kopi. Ni kopi ada. 8 dan jam. Jam dinding. Jam dinding pun Ini. Lawang. Jadi semua boleh ambil buat koleksi, buat simpanan, buat kenangan. Betul. Okey, boleh dapatkan. Jam satu lagi. Apa lagi? Jam tangan. Jam tangan. Jam tangan ni harga dia sebenarnya 100 tapi dia cakap kurangkan sikit lah. Okeylah RM90 lah. Ni dia. Bawah jam tangan ni. Jiwang Karat. Jiwang Karat, yes. Semua yang terlibat dalam Jiwang Karat, 24 penyanyi ni ada pegang merchandise ni. Mana member dia apa semua, boleh lah jual kepada kawan kan. Sebelum tu Majak saya nak kenalkan diri saya lah. Yalah. Saya masih Alang tu kan. Ngomong-ngomong namanya siapa? Nama panjang saya rasa nak sebutkan ke? Sebut je lah. Kenal kali. Okay, nama sebenar saya Nur Nizam bin Ahmad Azizi. Saya sebenarnya berasal daripada kalau ikutkan sebab beranak lahir di Kampar Perak. Tapi saya dah ikut ayah berpindah ke Gopeng Perak. Gopeng. Maknanya sekampung lah dengan bukanlah sekampung tapi dekat dengan kampung Ustaz Akil. Ya. Dia dekat situ lah. Sebelah kampung. Sana Port Rockers Ipoh. Yes. Dan saya berminat sebenarnya dengan benda-benda macam ni, rock ni dari zaman sekolah lagi. Sekolah lagi dan saya sebenarnya saya masuk dalam dunia hiburan, dalam dunia muzik ni sebenarnya pakcik saya daripada kecil suka beli masa tu zaman-zaman tu kan piring hitam. Piring hitam. Vinyl, yes. Menghempas pantai, hembusan bayu bersulam damai, bisikan purnama mengasyikkan, harian badai tengah lautan, kenangan yang lalu ku
kesepian. Senyuman manis dari bibirmu yang meresapi jiwa, menenang perasaan. Engkaulah tempat aku bermanja, cinta, kasih dan sayang hanya untukmu. Semua hanya tinggal kenangan, hadir dalam ingatan, rinduku kepadamu. Solo Ji, solo. Siapa puji tambah solo lagu ni, album ni. 24 lagu, 24 solo dia tibai. Tadi saya dengar. Bila kau dia? Ya. Lalu iya tu kot. Dengar. Engkaulah penyeri di hatiku, menerangi malamku kala ku kesepian. Senyuman manis dari bibirmu yang meresapi jiwa, menenang perasaan. Engkaulah tempat aku bermanja, cinta, kasih dan sayang hanya untukmu. Semua hanya tinggal kenangan, hadir dalam ingatan, rinduku kepadamu. Kenangan yang lalu ku tinggalkan, berteman rindu tersisa di hati. Walaupun engkau masih ku sayang, namun ku telah merelakan. Walaupun engkau masih ku sayang, pergimu telah ku relakan. Kenangan yang lalu ku tinggalkan, berteman rindu tersisa di hati. Walaupun engkau masih ku sayang, namun